Suruhanjaya ini turut mendapati Jabatan Audit Negara gagal menegur pemberian hibah yang terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Ini adalah siri ketiga pendedahan Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pengurusan Lembaga Tabung Haji antara tahun 2014 hingga tahun 2017. Kali ini, RCI ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja ini menyentuh peranan Jabatan Audit Negara atau JAN, JAN. Menurut laporan tersebut, penyata kewangan tabung haji bagi tahun 2014 hingga 2017 telah diberikan sijil audit bersih. Tapi, yang menariknya bagi tahun kewangan 2017 terdapat dua isu material yang sangat serius. Pertama, perubahan polisi rosot nilai aset kewangan tabung haji. Kedua, rosot nilai pelaburan dalam syarikat subsidiary dan syarikat bersekutu berjumlah kira-kira 227.81 juta ringgit Malaysia. Sekali lagi, 227.81 juta ringgit Malaysia. Malah pada peringkat awal, pendapat audit berteguran telah dicadangkan sekiranya tidak ada pelarasan dibuat, tidak ada penambahbaikan dibuat. Namun, akhirnya pada tahun ataupun pada 16 Julai 2018, pendapat tanpa teguran tetap diberikan hanya dengan satu catatan emphasis of matter. Apa maksudnya, sahabat-sahabat? Secara mudahnya isu besar itu disebut tetapi tabung haji masih diberikan status audit bersih. Ini menimbulkan persoalan. RCI menilai tindakan ini sebagai tidak tegas. Dan lebih membimbangkan, laporan menyatakan pertimbangan turut diberikan kepada kemungkinan persepsi negatif pendeposit jika pendapat audit berteguran dikeluarkan dinyatakan di dalam laporan audit. Di sini masalahnya. Tugas audit bukan untuk menjaga imej institusi. Tugas audit ialah menyatakan keadaan sebenar keuangan itu dengan bebas, tepat dan telus. Kalau penyata keuangan mempunyai ketidakpatuhan material, ia mesti dinyatakan dan ditegur. Bukan dilembut-lembutkan, kerana bimbang orang ramai akan hilang keyakinan. Keyakinan tidak dibina dengan menutup kelemahan. Itu perlu kita faham. Keyakinan mesti dibina melalui kebenaran. RCI juga berpendapat bahawa tanpa sijil audit bersih, tabung haji tidak sepatutnya mengisytiharkan hibah tahunan sebanyak 4.5% dan hibah haji sebanyak 1.75% bagi tahun keuangan 2017. Keseluruhan agihan itu melibatkan kira-kira 2.75 bilion ringgit. 2.75 bilion. Suruhanjaya ini turut mendapati Jabatan Audit Negara gagal menegur pemberian hibah yang terlalu tinggi sepanjang tahun 2014 hingga 2017 walaupun ia tidak selari dengan kemampuan keuangan sebenar tabung haji. Di sini yang menimbulkan persoalan besar. Siapakah yang memastikan penyata keuangan itu benar-benar mencerminkan kedudukan sebenar? Siapa yang melindungi kepentingan pendeposit? Dan mengapa amaran yang sepatutnya tegas akhirnya menjadi begitu lembut? Audit ialah benteng terakhir sebelum angka dibentangkan kepada rakyat. Kalau benteng itu gagal bertegas, pengurusan yang bermasalah boleh terus kelihatan sihat. Kerugian boleh kelihatan seperti untung. Kelemahan boleh kelihatan seperti kejayaan. Dan hibah boleh diumumkan walau kedudukan keuangan sebenar tidak mengizinkan sama sekali. Kesimpulannya mudah. Audit bersih bukan sekadar chop pada kertas. Ia memberi makna bahawa akaun itu boleh dipercayai. Apabila sijil diberikan secara tidak wajar, yang rosak bukan sahaja penyata kewangan, sahabat-sahabat. Yang rosak ialah kepercayaan pendeposit kepada seluruh sistem pengawasan. Di sini menunjukkan apa? Dalam pendedahan ini, adakah Jabatan Audit Negara ketika itu benar-benar menjalankan tugas sebagai pengawas bebas? Atau terlalu bimbang menjaga persepsi sehingga mengabaikan realiti dan kebenaran yang sepatutnya. Terima kasih.